Official gang. Jadi Francis Ngannou menang je dengan Philip Lins di event MVP tadi. Yang event si apa tu, Jack Paul tu. Dia menang kan, Francis Ngannou tadi. Dia menang. Tak buang masa, tak ambil apa-apa ataupun fikir panjang. Francis Ngannou call out. Siapa lagi? Jon Jones, legenda UFC, Hall of Fame, best fighter all of time. Jadi Francis Ngannou kata dia nak Jon Jones dalam, pas dia menang tadi, baru je dia menang. Dia menang je dalam gelanggang tu juga. Dia panggil Jon Jones. Jon Jones pun ada kebetulan. Taklah kebetulan, pasal memang dia ada kat situ. Memang dia nak datang sana, datang dekat fight tu. Jon Jones sambil angkat tangan. Dia kata kita buat benda ni sampai jadi. Kita buat benda jadi sampai jadi. Jadi boleh katakan green light ataupun satu apa, fight tu diterima lah untuk fight dengan si Francis Ngannou. Terus terang, aku memang fight ni pun betul-betul memang menakjubkan dan juga berbaloi untuk tak tengok lah. Ya, Jon Jones dah lama tak fight kan. Dia pun dah berapa lama tak fight Jon Jones ni. Dia pun dah boleh katakan agak berusia juga lah. Dia dengan DC sama tak salah aku, sama dengan sama umur. Tapi dia terima fight tu dengan si Francis Ngannou. Francis Ngannou pun cakap, sebelum kita bersara, kita buatkan benda ni jadi. Jadi tarikh belum ada, official tarikh belum ada. Nanti aku beritahu korang kalau dah ada. Tapi aku rasa fight tu Jon Jones masih boleh fight lagi. Jon Jones kuat tu. Dia berapa division dia menang. Jadi harapnya fight tu jadi. Cuma tarikhnya belum apa. Nanti aku beritahu korang. So apa pendapat korang fight tu? Siapa menang? Korang rasa siapa yang menang? Francis Ngannou fight dengan Jon Jones? Drop kat komen. This is Fox right now.